Hai, selamat datang kembali ke Mr. Letop Channel. Dalam video episod ke-67 kali ini, apa kata kita semak siapakah antara selebriti wanita Malaysia yang memilih pemain bola sepak sebagai teman sepanjang hidup mereka. So, nak tahu siapakah selebriti dan pemain bola sepak mana? Jom kita semak. Selepas berpisah dengan Allahyarham pelakon Rizwan Hashim pada tahun 2002, Didi alias kembali bergelar isteri apabila disunting bekas pemain bola sepak Negeri Sembilan, Norisham Ismail pada 8 Mei 2009. Kesahihan berita itu yang pada awalnya diragui bagaimanapun terjawab apabila wartawan hiburan berjaya mendapatkan pengakuan Didi pada penghujung Jun 2009, lengkap dengan gambar percutian romantiknya di Jakarta seminggu selepas bernikah. Majlis pernikahan ringkas Didi dan Norisham yang berlangsung di Pejabat Agama Keramat itu hanya dihadiri keluarga, anak-anak dan teman rapat sahaja. Kesuntukan masa serta jadual yang sangat padat menyebabkan pasangan ini terpaksa mengambil keputusan melaksanakan yang wajib saja, malah media tidak dimaklumkan mengenai berita gembira itu. Didi sebenarnya banyak bekerjasama dengan Norisham dalam menguruskan kerja produksi drama pendek mangsa dan pemburu untuk program realiti Pilih Kasih terbitan Rosham Noor pada ketika itu. Perkenalan mereka pada awalnya diatur teman rapat. Keserasian mula dirasai selepas beberapa bulan mengenali hati budi masing-masing. Meskipun tidak mampu meminggirkan perasaan bimbang dan fobia andai terluka lagi, Didi akhirnya akur dengan keikhlasan suaminya yang muda 3 tahun daripadanya. Pelakon yang juga adik kepada aktris popular Rosita Chewan iaitu Ayu Raudah, memilih bekas pemain bola sepak kebangsaan Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak sebagai pasangan hidupnya. Majlis pernikahan itu berlangsung di Masjid Sultanah Bahiyah pada 21 Januari tahun 2011. Dalam majlis itu juga, Ayu menerima emas kahwin sebanyak RM1,888 serta 7 dulang hantaran daripada pihak lelaki dan berbalas 9 dulang. Bagaimanapun, jumlah wang hantaran dirahsiakan oleh kedua-dua belah pihak. Momen bersejarah pasangan ini juga turut disaksikan sekitar 200 orang tetamu yang hadir. Hasil perkahwinan mereka itu juga, hingga kini mereka dikurniakan 7 orang cahaya mata. Pempengaruh Leonie Natasha juga memilih pasangan sebagai teman hidupnya dari kalangan selebriti sukan iaitu Khairul Fahmi Chemat atau Apik yang merupakan penjaga gol pasukan bola sepak kebangsaan. Dengan sekali lafaz sahaja, pasangan yang dinikahkan di kediaman keluarga Leonie di Pasir Pekan pada tanggal 28 Disember 2012 sah bergelar suami isteri. Leonie telah menerima wang hantaran yang juga turut dijadikan sebagai emas kahwin sebanyak RM19,000 berserta 7 dulang hantaran berbalas 7 dulang dari pihak pengantin lelaki. Alhamdulillah, selama 13 tahun melayari bahtera berumah tangga, pasangan ini dikurniakan 3 orang cahaya mata yang semakin meningkat remaja. Leonie juga sering berkongsi kisah cinta beliau bersama suaminya dan bagaimana beliau menjadi tulang belakang kepada kejayaan buat anak-anaknya. Pelakon Mia Ahmad yang popular menerusi drama Hati Perempuan, sah bergelar isteri kepada penjaga gol JDT iaitu Muhammad Izham Tarmizi Roslan. Pasangan terbabit dinikahkan oleh Naib Kadi Masjid Nurul Islam, Aulong, Taiping, Ustaz Abdul Rashid Azidin dalam majlis yang berlangsung di Taiping Sentosa Villa, Perak. Mereka disatukan sebagai suami isteri di hadapan kira-kira 200 tetamu terdiri daripada keluarga terdekat kedua-dua pihak, selain kenalan rapat. Pada majlis itu, Mia menerima emas kahwin RM2,000 selain menyerahkan 9 dulang hantaran berbalas 7 daripada pihak pengantin lelaki, manakala jumlah wang hantaran dirahsiakan. Kata Mia, kesungguhan dan keberanian dia memang memikat hati saya selepas sering gagal dalam hubungan sebelum ini. Pendirian saya terhadap lelaki dan cinta berubah dengan kesungguhannya. Dengan sekali lafaz sahaja, pelakon Ira Hazali,
sah bergelar isteri kepada pemain bola sepak kebangsaan, Muhammad Haziq Nazli pada tarikh yang cukup bermakna iaitu 1 November 2019. Pasangan itu dinikahkan oleh bapa pengantin perempuan, Hazari Ramli di Masjid Syakirin KLCC. Pada majlis berkenaan, pengantin lelaki menyerahkan emas kahwin sebanyak RM3,001 bersama 9 dulang hantaran berbalas 11 dulang daripada pihak pengantin lelaki. Bagaimanapun, wang hantaran tidak dinyatakan atas permintaan keluarga. Majlis pernikahan itu juga turut dihadiri kira-kira 150 tetamu termasuk keluarga, kenalan rapat dan teman media. Selama 6 tahun berkahwin, pasangan ini dikurniakan 3 orang zuriat yang kesemuanya lelaki dan mungkin juga bakal mewarisi bakat bermain bola sepak seperti bapanya. Dengan sekali lafaz, pelakon Octavia Menros sah bergelar isteri kepada bekas pemain bola sepak Kelab Melaka United, Muhammad Khairul Efsan Madisa. Octavia dan Khairul Efsan disatukan sebagai pasangan suami isteri dalam satu majlis akad nikah yang diadakan di Majika Quail Ballroom, Quail City Mall sekitar pukul 9.30 malam pada tanggal 21 Disember 2021. Pasangan mempelai ini dinikahkan oleh bapa pengantin perempuan yang juga penyanyi dangdut popular iaitu Iwan Shahman. Pada majlis bertemakan dalam taman itu, Khairul Efsan menyerahkan emas kahwin sebanyak RM80. Bagaimanapun, jumlah wang hantaran dirahsiakan. Ini adalah perkahwinan Octavia kali kedua selepas berpisah dengan bekas suaminya pada tahun 2015. Pempengaruh Shifa Melvin yang juga adik kepada pelakon Shatilia Melvin, sah bergelar isteri kepada pemain bola sepak Johor Darul Takzim, JDT, iaitu Safawi Rashid pada tanggal 28 November tahun 2022. Majlis yang berlangsung di sebuah hotel ternama di Petaling Jaya ini berlangsung dengan sekali lafaz sahaja. Pada majlis itu, pasangan terbabit dinikahkan oleh jurunikah, Ustaz Khairil Nizam dan disaksikan bapa pengantin perempuan iaitu Amirul Melvin. Dalam majlis berkenaan, Safawi atau nama sebenarnya Muhammad Safawi Rashid, menyerahkan emas kahwin sebentuk cincin manakala wang hantaran dirahsiakan. Majlis terbabit dihadiri lebih 300 tetamu yang terdiri daripada keluarga terdekat dan kenalan rapat. Hingga kini, pasangan bahagia itu dikurniakan seorang cahaya mata lelaki dan juga sedang menunggu kelahiran cahaya mata kedua mereka tak lama lagi. Pelakon wanita popular Ika Farhana akhirnya sah bergelar isteri kepada pemain sayap Terengganu FC, iaitu Akia Rashid, dalam satu majlis akad nikah yang berlangsung secara tertutup di Boat House by De Lek, Ampang, Kuala Lumpur pada tarikh 2 Mei 2025. Majlis itu hanya disaksikan oleh ahli keluarga terdekat dan kenalan rapat pasangan tersebut itu sahaja. Pada majlis itu, Ika menerima emas kahwin berjumlah RM3,200 daripada Akyar. Hingga kini, pasangan pengantin baru ini masih lagi dalam fasa berbulan madu berdua. Jadi, dalam 8 pasangan selebriti ni, korang rasa siapa yang paling sweet? Apapun, kita doakan semoga jodoh mereka kekal hingga ke jannah dalam melayari bahtera rumah tangga. Itu sahaja yang Mr. dapat kongsikan dalam video kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letup, Komuniti Dunia Hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.